Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amin Al-Kausyar bin Bahalmi, bernombor kad matrik C84A1867, akan membentangkan berkenaan Innovation Management in Entrepreneurship, iaitu Mockup Innovation Study Bloom. Untuk pengenalan yang pertama, inovasi membantu menghasilkan produk yang memudahkan kehidupan, seperti pelajar yang sering menghadapi masalah meja berselerak dan pencahayaan kurang sesuai ketika belajar. Study Bloom ialah organizer meja pelbagai fungsi yang menggabungkan tempat pensel, lampu belajar dan speaker mini. Produk ini diinspirasi daripada bunga matahari yang memberi semangat dan suasana yang belajar lebih ceria. Tujuan produk adalah untuk membantu pengguna belajar dengan lebih selesa dan teratur. Seterusnya, idea dan pandangan. 21. Jenis inovasi. Study Bloom dikategorikan sebagai inovasi produk kerana produk ini menambah baik fungsi tempat pensel biasa dengan menggabungkan tempat pensel, lampu belajar dan speaker mini dalam satu produk. Produk ini juga merupakan inovasi incremental kerana menambah ciri yang lebih moden, kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan pengguna masa kini. Selain itu, reka bentuk bunga matahari dipilih bagi memberikan penampilan yang lebih menarik, estetik serta mampu meningkatkan semangat dan motivasi pelajar ketika belajar. 2.2. Sumber inovasi. Sumber utama inovasi Study Bloom datang daripada pencahayaan masalah harian pelajar seperti meja belajar yang berselerak, pencahayaan yang kurang sesuai dan suasana belajar yang kurang selesa. Idea produk ini juga diinspirasi daripada gaya hidup pelajar masa kini yang lebih gemar menggunakan produk pelbagai fungsi dan menjimatkan ruang. Selain itu, kumpulan turut mendapatkan inspirasi daripada media sosial seperti TikTok, Pinterest dan platform membeli belah dalam talian yang memaparkan konsep meja belajar moden dan minimalis. Seterusnya, pembangunan. 31. Penukaran idea kepada produk. Pembangunan Study Bloom bermula apabila kumpulan mengenal pasti beberapa masalah yang sering dihadapi pelajar semasa belajar seperti meja berselerak, pencahayaan yang tidak mencukupi dan suasana belajar yang kurang selesa. Oleh itu, kumpulan menghasilkan idea untuk mencipta sebuah produk pelbagai fungsi yang dapat membantu pelajar belajar dengan lebih teratur dan selesa. Selain itu, kumpulan menjalankan sesi brainstorming dan menghasilkan beberapa lakaran awal produk bagi menentukan bentuk saiz dan kedudukan komponen seperti lampu LED, tempat pensel dan speaker mini sebelum idea tersebut diterjemahkan kepada mockup yang sebenar. 32. Proses pembangunan awal produk. Proses pembangunan awal produk dimulakan dengan pemilihan bahan yang sesuai seperti kotak keras, plastik, lampu LED kecil, wayar USB dan speaker mini Bluetooth berdasarkan faktor kos, keselamatan dan ketahanan produk. Susu asal produk dimina dengan ruang penyimpanan alat tulis di bahagian tengah, manakala lampu LED dipasang di bahagian atas dan speaker mini di bahagian bawah bagi memastikan produk kekal seimbang, mudah digunakan serta sesuai digunakan di meja pelajar yang kecil. 4.1 pula bahan yang digunakan. Untuk menghasilkan Study Bloom, kami menggunakan beberapa bahan utama seperti kotak keras, plastik, gam panas, lampu LED mini dan speaker mini Bluetooth. Lampu LED dipilih kerana lebih menjimatkan tenaga dan tahan lama untuk kegunaan belajar. Selain itu, semua bahan yang digunakan dipilih berdasarkan faktor keselamatan, ketahanan dan kemudahan penggunaan supaya produk lebih praktikal dan mudah dialihkan. Untuk 4.2 pula, pemilihan reka bentuk produk. Reka bentuk Study Bloom dipilih berdasarkan keperluan pelajar yang memerlukan ruang belajar yang lebih kemas dan selesa. Konsep yang digunakan ialah compact, multifunksional dan moden supaya dapat menjimatkan ruang serta mudah digunakan. Kami juga memilih reka bentuk bunga matahari kerana bentuknya yang unik dan menarik. Selain memberi nilai estetik, ia juga dapat mewujudkan suasana belajar yang lebih ceria dan kreatif. Untuk 5.1 pula adalah sasaran pasaran. Sasaran utama produk ini ialah pelajar sekolah menengah, kolej dan universiti yang berumur antara 13 hingga 25 tahun. Golongan ini biasanya menghabiskan masa yang lama untuk belajar dan memerlukan ruang belajar yang lebih teratur.
Selain itu, produk ini juga sesuai digunakan oleh pekerja pejabat muda yang memerlukan organizer meja yang praktikal dan menjimatkan ruang. Untuk 5.2 pula adalah produk sedia ada di pasaran. Di pasaran terdapat pelbagai jenis organizer meja dan tempat penyimpanan alat tulis. Namun, kebanyakan produk tersebut hanya mempunyai satu fungsi utama iaitu menyimpan alat tulis. Ada juga produk yang mempunyai lampu atau ruang penyimpanan tambahan tetapi tidak dilengkapi dengan fungsi audio. Oleh itu, StudyBloom menawarkan kelainan dengan menggabungkan 3 fungsi utama iaitu organizer, lampu LED dan speaker mini Bluetooth dalam satu produk. Selain itu, reka bentuk bunga matahari memberikan nilai estetik yang lebih menarik berbanding produk lain. 5.3 pula adalah fungsi produk. StudyBloom mempunyai 3 fungsi utama. Fungsi pertama ialah sebagai tempat penyimpanan alat tulis seperti pen, pensel, pembaris dan pemadam. Fungsi kedua ialah lampu LED yang membantu memberikan pencahayaan yang lebih baik ketika belajar, terutamanya pada waktu malam. Fungsi ketiga ialah speaker mini Bluetooth yang membolehkan pengguna mendengar muzik, podcast atau audio pembelajaran. Gabungan ketiga-tiga fungsi ini membantu mewujudkan suasana belajar yang lebih selesa, kemas dan menyeronokkan. 6.1. Proses reka bentuk dan pembangunan produk. Proses pembangunan bermula dengan menghasilkan beberapa lakaran awal bagi menentukan bentuk dan susun atur komponen produk. Selepas reka bentuk dipersetujui, bahan yang sesuai dipilih berdasarkan faktor keselamatan, ketahanan dan kos pengeluaran. Kemudian, struktur utama produk dibina terlebih dahulu sebelum pemasangan komponen elektronik seperti lampu LED dan speaker mini dilakukan. Setiap komponen disusun dengan teliti supaya produk stabil, seimbang dan mudah digunakan oleh pengguna. Akhir sekali, beberapa ujian dijalankan bagi memastikan semua fungsi beroperasi dengan baik dan selamat digunakan. 7.1. Ujian pasaran melalui media sosial. Ujian pasaran dilakukan melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook. Gambar serta video produk dimuat naik untuk memperkenalkan fungsi dan reka bentuk StudyBloom kepada pengguna. Maklum balas pengguna diperoleh melalui komen, perkongsian dan jumlah interaksi yang diterima. Selain itu, soal selidik Google Form turut diedarkan kepada pelajar sebagai pengguna sasaran. Data yang dikumpulkan membantu kami mengenal pasti kekuatan produk serta penambahbaikan yang boleh dilakukan. 7.2. Segmen pelanggan berpotensi. Bagi segmen pelanggan berpotensi pula, produk ini sesuai digunakan oleh beberapa kumpulan sasaran. Pertama ialah pelajar sekolah menengah yang memerlukan ruang belajar yang lebih teratur dan selesa. Kedua, pelajar kolej dan universiti yang tinggal di asrama atau rumah sewa dengan ruang yang terhad. Selain itu, pekerja pejabat muda yang ingin memastikan meja kerja mereka sentiasa kemas dan tersusun juga merupakan pengguna yang sesuai. Produk ini juga sesuai untuk penggunaan yang mengutamakan produk pelbagai fungsi bagi menjimatkan ruang dan kos. 8.1. Perancangan pelancaran produk. Seterusnya ialah perancangan pelancaran produk. Produk akan dilancarkan selepas proses marking, testing dan penambahbaikan selesai dilakukan. Semua fungsi seperti lampu LED, speaker mini dan ruang penyimpanan akan diuji terlebih dahulu bagi memastikan kualitinya. Pelancaran awal akan dilakukan secara kecil-kecilan untuk mendapatkan maklum balas pengguna. Maklum balas tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualiti produk sebelum dipasarkan secara lebih meluas. 8.2. Strategi memperkenalkan produk. Bagi strategi memperkenalkan produk pula, promosi akan dijalankan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan WhatsApp. Kandungan berbentuk gambar, video dan demonstrasi produk akan digunakan untuk menarik perhatian pengguna. Selain itu, produk juga akan diperkenalkan melalui pameran inovasi dan program keusahawanan. Strategi promosi seperti diskaun, pelancaran, giveaway dan harga pengenalan akan digunakan bagi meningkatkan minat pengguna terhadap produk ini. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, StudyBloom merupakan produk inovatif yang menggabungkan organizer meja, lampu LED dan speaker mini dalam satu produk.
Produk ini dapat membantu pengguna mewujudkan ruang belajar yang lebih kemas, selesa dan produktif. Dengan reka bentuk yang menarik serta fungsi pelbagai guna, produk ini mempunyai kelebihan berbanding produk sedia ada di pasaran. Produk ini bukan sahaja membantu mengemas meja belajar, malah meningkatkan keselesaan dan produktiviti pengguna. Kami percaya StudyBloom mempunyai potensi yang tinggi untuk dipasarkan kepada pelajar dan golongan muda pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.